Baru dapat panggilan ujian psikometrik penolong pegawai penerangan S5, jangan panik kakak abang. Tapi tak boleh bawa main. Jawatan ni melibatkan komunikasi, penyampaian dan nilai integriti. Jadi psikometrik dia lain sikit. Ujian akan berlangsung pada 26 November 2025 dari 9 pagi sampai 5 petang. Jadi anda ada 1 jam 30 minit untuk jawab semua soalan. Kekosongan cuma 5 jawatan dan 60 simpanan. Persaingan sangat sengit. Jadi apa teras penilaian untuk jawatan S5 ni? Yang pertama, komunikasi dan keyakinan. Sesuai tak cara anda berfikir dengan kerja penyampaian maklumat? Yang kedua, integriti dan etika maklumat. Boleh ke anda pegang amanah dan elak penyebaran tidak tepat? Yang ketiga, kerja berpasukan dan kesediaan bergaul. Sebab jawatan ni banyak kerja turun padang dan program masyarakat. Keempat, pengurusan emosi dan tekanan. Boleh ke anda handle situasi sensitif masa berdepan orang ramai? 3 contoh soalan bersesuaian aspek penilaian jawatan. Soalan pertama, integriti maklumat. Saya hanya akan menyampaikan maklumat yang telah disahkan walaupun diminta untuk mempercepatkan laporan. Nilai yang diuji adalah integriti, etika komunikasi. Jawapan terbaik, sangat setuju. Soalan kedua, komunikasi dan keterlibatan masyarakat. Saya selesa berinteraksi dengan pelbagai lapisan masyarakat walaupun dalam keadaan sibuk. Nilai yang diuji, keterbukaan dan readiness untuk turun padang. Jawapan terbaik, setuju ataupun sangat setuju. Soalan ketiga, dalam aspek pengurusan emosi. Saya mampu kekal tenang jika menerima kritikan daripada orang ramai semasa sesi penerangan. Nilai yang diuji adalah ketahanan emosi dan profesionalisme. Jawapan terbaik, sangat setuju. Tips nak skor psikometrik S5 ni, yang pertama, tunjukkan sikap matang dan profesional dalam jawapan. Fikir macam seorang pegawai penerangan. Jelas, bertanggungjawab dan boleh diharap. Kekalkan konsistensi antara soalan. Dan latih diri dengan contoh soalan sebelum exam. Untuk challenge ni nak dapatkan rujukan ujian psikometrik yang mana ada 200 ke 400 contoh soalan berserta jawapan dan penerangannya. Boleh baca nota sekali, boleh ke profil dan klik link di bio kami. Ramai calon lebih bersemangat untuk jawab exam lepas diorang study rujukan ni. Jadi tunggu apa lagi? Jom jawab latih to be sekarang.